Okay, hari ni kita nak buat test untuk kereta Azia saya ni. Dia punya apa tu nama dia, average So sekarang average 17.1. So kita nak reset. So reset kosong. Lepas tu kita reset dia punya range trip kita kosongkan. Okay, so kita akan mulakan perjalanan bermula daripada sekarang. Kita akan tengok berapa dia punya average dan berapa dia punya trip dengan cara pemanduan normal saya. So sekarang dah running 8 minit. Yang kat atas tu 8 minit dah enjin hidup. So nanti kita tengok. Okay, sekarang minit yang ke-22. Average 21.7. Lepas tu range baru range pula. Trip 14 kilo. Traffic light merah. Okay, sekarang kita masuk dekat RNR Tikam Batu. Okay, sekarang average 22.2. Run time 1 jam 3 minit. Trip sudah 62 kilo. Sekarang dah sampai Tol Juru. Okay, dah lepas Tol Juru. Sekarang dia punya average 22.4. Lepas tu dah running engine sejam setengah. Lepas tu trip berapa trip? 94 km ya, 94 km. So conclusion dia saya boleh buat average dalam 22.4 km per hour kilometer per liter. Okay, dengan average speed dalam 80 ke 90 km sejam. Okay, so sekadar ini saja untuk test average. Jumpa lagi, bye.